Hello, selamat malam. Hello. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Siapa cakap ni? Saya Sulaiman di sini. Cik Sulaiman Okey, ni saya ringkaskan ya. Saya pemandu teksi. Okey, ini cerita yang saya nak ceritakan ni jadi di Choa Chu Kang. Sama seperti pernah berlaku yang satu kali tu. Anda sedang memandu ke ni sekarang ni? Saya memandu. Dan silakan. Ya, perkara ini berlaku dalam 5 bulan yang lalu lah. Orang rumah saya mengandung anak saya yang terakhir, kecil. Jadi saya ambil seseorang ni. Mula-mulanya saya nampak ada satu orang aja. Baju kebaya dia pakai macam orang lama-lama gitulah, dengan kain batik. Dia bawa satu bakul tu. Jadi dalam masa tu kan dalam pukul 2:30 lah. Jadi waktu dia tahan teksi saya ni, pressure berhentilah. Midnight kan, sedap orang bawa. Dia mesti jalan jauh ni kan, daripada Jurong kan, Tukang. Jadi saya pun ambil. Dia berhenti kat tepi. Saya berhenti kat tepi. Waktu saya ambil dia masuk. Saya tanya nak pergi mana. Tapi yang muskil dia ni, yang tahan saya nampak memang terus terang saya nampak seorang je. Tapi bila naik dalam teksi ni ada 2 orang. Jadi saya pun tak fikirlah, mungkin termasuk gitu cepat kan. Terus dia menuju, dia cakap so jalan ke Jalan Bahar. Jadi saya berhentikan ke Jalan Bahar tu, kat tepi jalan selepas CDA sebutkan. Jadi bila saya berhentikan, seorang aja yang keluar. Lagi seorang ni tak keluar. Dia suruh menuju ke depan lagi. Jadi sebab saya yang ambil ni seorang, yang 2 orang ni, orang yang kedua ni, saya tak tahu dia siapa. Dia tunjuk tangan aja yang ke depan. Jadi bila saya dah sampai dekat masjid tu, ke junction yang masjid tu, orang ni tak ada ke sih? Dah hilang lah orang tu. Tak, mana dia pergi tak tahu. Tapi fare ni dia belum bayar lagi. Tapi dia tak buka pintu. Cuma dia hilang begitu je. Cuma itulah, saya semua nak minta pendapat pada siapa, Cik Kadir ke atau Pak Nadin lah, untuk usaha saya, insyaAllah. Saya nak tentukan, adakah benar ni anak sarung ni pada zaman sekarang ni wujud lagi? Untuk ringkaskan cerita, memang saya banyak cerita yang dia cerita, tapi tak apalah, insyaAllah lain kali. Cuma saya ni mudah nampak benda-benda yang gaib, kadang-kadang menakutkan lah. Jadi cuma saya nak pendapat pendengar-pendengar yang lain, insyaAllah lain kali, kalau panjang umur. Cuma nak terangkan, adakah benar anak sarung ni wujud dalam zaman kita yang sekarang ni? Itu je guys. Ni sekarang anda sedang memandu teksi ni? Saya. Dalam teksi tak ada penumpang lah? Tak ada penumpang. Awak seorang lah Saya. Terima kasih InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan apa nak tahu, macam itulah.